Kita mak-mak ni macam ginilah. Kitalah yang basuh kain, kitalah yang sidai kain, kitalah yang ke pasar, kitalah yang masak, kitalah yang ngemas dapur, kitalah yang nyapu rumah. Anak-anak ni tahu main game aja. Apa pula ni? Pula ni. Tolong! Tolong Cik Ya! Aduh, sakit pinggang Cik Yah. Cik Yah dekat mana pula ni? Dekat mana pula aku ni? Cik Yah dah ada kaki. Dia dah ada tangan. Oh, yang penting tudung kuning Cik Yah maintain. Kalau macam gini, nampak gaya besar langkah Cik Yah lepas ni. Tunggu dunia Cik Yah datang ni. Laju saya pun, kita bukannya rushing. Mak bukan apa, mak risau tengok angka kemalangan makin hari makin naik. Ada yang disebabkan kecuaian pemandu tu sendiri. Ni macam driver sebelah ni. Simpan telefon. Mata tengok depan bukan tengok telefon. Kau cik lepuk kamu sekarang. Fokus bawa kereta, jangan sibuk main telefon. Inilah sikap pemandu kita. Main telefon sambil bawa kereta. Kalau penting sangat, berhenti dekat tempat yang sesuai. Ini tangan kanan dekat steering, mata mandang telefon. Itu menebah maut namanya tu. Ingat cik yang besar ni. Hai, senangnya dalam hati kalau dapat laki kaya. Pucuk mak kau terbalik. Bapak kamu ke yang nurap jalan ni? Kamu ni mesti lesen beli ni kan? Masa ambil lesen tak belajar ke? Warna kat lampu isyarat. Warna merah maksudnya berhenti. Bukan kamu bantai pecut. Mesin ni biar saya ajar kamu sekali. Puas hati aku. Jadilah pemandu yang berhemah. Jangan menting diri. Jalan raya tu bukan kita punya seorang tau. Ingat pesan Cik Ya.